Lepas umur 30, lelaki akan mula kehilangan hormon setiap tahun tanpa dia sedar. Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Ramai lelaki umur 30-an rasa letih cepat, hilang minat nak bersama dan paling jelas prestasi diranjang makin merosot. Bila saya tanya, you pernah cek hormon testosteron? Ramai jawab, doktor, saya sihat je, takkan hormon dah jatuh. Inilah silap paling ramai lelaki buat. Bila prestasi seksual mula merosot, ramai fikir masalah tu datang daripada luar. Mungkin masalah pasangan, penat kerja dan tak cukup rehat. Tapi hakikatnya, semuanya bermula dari dalam badan sendiri. Dan salah satu puncanya hormon testosteron yang makin lama makin menurun. Yang pertama, testosteron memang mula menurun cara semula jadi selepas umur 30. Kajian dari Journal of Clinical Endocrinology tunjukkan kadar penurunan testosteron sekitar 1 hingga 2% setahun bermula umur 30 tahun ke atas. Testosteron ni penting untuk fungsi seksual, pembentukan otot, tenaga dan juga mood. Bila hormon ni jatuh, you all akan mula rasa simptom-simptom seperti pancur awal, kurang keras, hilang nafsu dan kadang-kadang cepat marah atau rasa lemah. Dan ini bukan mitos. Saya sendiri jumpa banyak pesakit umur 35, 38 yang datang dengan isu cepat pancut ataupun tak keras sangat. Bila buat ujian darah, testosteron rendah. Yang kedua, hormon rendah ganggu kawalan sistem saraf dan salur darah. Testosteron bukan sekadar hormon untuk syahwat, dia kawal banyak sistem, termasuk kawalan refleks pancutan dan juga ereksi. Kalau testosteron rendah, signal daripada otak ke zakar jadi lemah. Itu yang buat zakar susah nak naik dan bila naik pun tak bertahan lama. You all boleh bayangkan macam wayar longgar, arus tak cukup penuh. Itu yang akan jadi bila hormon you all tak cukup kuat.